nak makan, saya nak rasa. Jom. Ni adalah Sober Bites kedua untuk PES. Oh, sebelum ni beli dekat Food Fest AC. Ni Sober Bites PES Coin UPM. Jahat. Sungguh jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nice sikit boleh. Mem. Ambil lah sampai kalau nak macam naik kau just sos kan. Shadow. Dashu. Saya tak rasa nak makan kalau nak angkat ni, dia macam terlalu besar. Boleh koyak-koyak tak? Boleh. Tapi sedap. Aku masuk dalam mulut awak, satu mulut. Nanti kotor tangan. Saya tak ada tisu tau. Saya ada air je. Kalau saya ada tisu, Okay lah, aku lah saya angkat. saya tak ada Asal sumpah ni tak muat masuk mulut. Sikit-sikit. Tunjukkan mereka. Ulang. Sos dia sedap. Sos hijau tu. Tanpa sos hijau tu. Ini gigit sekaligus. Gini dia lebih banyak daripada yang beli. Dia memang perasan gitu. Volume dia lebih besar. Awak kena lengkapkan satu Susah. package tu dalam sekaligus baru punya. Besarnya. Dia tak offer pun dia punya Big Mac. Saya nak Big Mac tu. Ambil lah Big Mac tu. Mana? Ambil semua tu. Kalau saya beli sebab saya takut dia cakap no. Habiskan. Saya habiskan ni tau. Awak habiskan saya, saya habiskan ni. Ni nak ambil 3 je. Lepas tu Acik dia tanya, ambil lah 4, 10. Boleh? Ni dia ni pika-pika. Laju je dia cakap boleh. Kalau awak takut kan, awak buat macam ni. Awak pandang saya. Awak nak ke Anis? Buat-buat macam benda tu kita share. Lepas tu saya boleh cakap tak nak sebab awak tahu saya tahu awak nak pergi 3 je. Tak nak. Lepas tu tak apa, cik 1 je. Kau faham tak? Dia macam tu. Macam ada discussion antaranya. Sikit boleh. Macam tu lah. Kita ada diskusi. Betul lah awak selalu buat macam tu kat saya. Supaya awak boleh tolong membantu support macam tak apalah. Macam yang tak setuju. So kalau awak tanya maksudnya memang awak tak nak. Awak kena baca. Ambil lagi dengan sos dia. Ya Allah, sedapnya. Gigit lah. Gigit lah, memanglah boleh gigit. Ada, makan je lah. Ambil depan ni. Sedap. Makan. Nak jatuh. Dia ada carrot. Jadi kami jalan-jalan, kami pusing-pusing. Lepas tu lalu depan kedai Unify. So abang tu panggil, "Dek, nak payung? Nak payung free? Free je, dek." Kita orang pandang kiri kanan, pandang abang tu, pandang each other. Nak ke? Terus abang tu cakap convincing. "Free je, dek, tak payah ni. Kau ni je." Lepas tu terminate ni. Saya macam, abang ni nampak macam tidak memaksa. Okey lah, kita pergi. Saya pun memulakan langkah. Zafira pun memulakan langkah. Kami pun masuk.
isi dapat payung. Masa nak ambil payung tu abang tu ada kata ada banyak colour. Saya nampak hijau tu jauh. Saya macam kau dah bagi tu. Abang tu kata hijau dah habis lah. Lepas tu kita orang duduk kat situ. Cuba ni hijau. Ada juga ni hijau. Lepas tu kami gaduh kat situ. Lepas tu ada satu je abang tu keluarkan mula-mula. Lepas tu tanya, mana warna hijau? Ambil lah. Ambil yang warna navy. Ambil lah. Kalau warna ambil lah. Tak apalah, ambil dah hijau. Warna hijau kan. Ambil lah. Kat situ siapa sebab mungkin abang tu panik. Jangan gaduh. Dia cari. Dia cari, alhamdulillah dia jumpa lagi satu warna hijau. Itu trik yang bagus Anis. Kita boleh buat macam ni lagi. Kalau benda tu ada satu je. Dia cari juga. Makanlah lagi. Kenapa tutup? Tak ada nak bawa balik Saya nak makan semua kat sini. So kita orang dapat payung free seorang satu warna hijau. Dan SIM card free. Kita ada kan. Pernah call TM? Awak pernah call Unified? Tak. Lama nak mampus. Ya ke? Habis dia kata, lama tau. Dia dia di talian. Ada orang busy ke? Siapa? Keluar. Okay, cukup putih lah. Putih saya jadi jahat. Hari tu nak call Unified sebab internet kat rumah pelik. Sebab bergaduh-gaduh saya dengan adik saya. Sebab adik saya macam tak sabar kan. Sabar lah, nak pergi mana dah sangat. Nama lah. Jadi mungkin dia dah okey ke tak tahu. Wah, saya dah kenyang. Dan saya pun dah kenyang. Janganlah tutup. Saya takut kena hujan. Tanya. Hujan tu kan rahmat. Makan. Rahmat Benti. Azizul. Sedap. Azizul. Tunjuk air. Air cabaran. Tapi tak ada bang dia. Cabar je. Anis, kalau tu cuba senonoh sikit. Sorry lah, saya tak expect pula orang macam tu. Saya pun tak sedar dia keluar. Terima kasih cover saya. Mungkin awak tak sedar ke sekarang awak sedar di tempat umum juga. Tapi awak tak teruk. Tengok tak bercakap dalam ni. Nak buat majlis penutup. Kami tutup video ini dengan bye-bye. Buat muka paling excited. Kau cuba buat muka saya dia jadi bentuk muka ni. Macam ke? Macam ni? Boleh. Angkat kening. Paling excited. Seram nak pelan. Okay, bye. Prank! Okay. Bercanda. Jom balik. Saya nak pesan makanan ni. Cepat tutup cepat. Bye. Nak cakap apa tadi? Tutup dulu. Muat sikit.